pada malam ini seterusnya, iaitu adab seorang guru, iaitu tidak memperlekehkan ilmu. Kita nak belajarnya ilmu Al-Quran, siapa yang berani nak memperlekehkan ilmu Allah? Sedangkan Allah itu yang mempunyai sifat asma'nya yang terbanyak, dan dia ada sifat mustahil. Kita tak ada sifat mustahil. Kita ni mustahil sempurna, mustahil mempunyai sifat-sifat yang baik. Tetapi Allah, Tuhan kita yang maha agung, kita nak belajar Al-Quran ini disebutkan oleh para ulama, Al-Quran itu sebenarnya adalah yang tidak mempunyai penghujungnya. Allah itulah juga Al-Quran, kerana ia diturunkan oleh Allah. Dan Al-Quran itu disebutkan di dalam Al-Quran, dia terpelihara, mahfuzun. Apa dua cacat celah yang ada yang bersifat makhluk? Maknanya Quran tu memang bukan makhluk. Quran itu adalah kebesaran, keagungan Allah, yang bagaimana esanya Allah, bagaimana tidak ada penghujungnya Allah, itulah Al-Quran. Imam Nawawi mengingatkan kepada kita, seseorang itu tidak boleh merendahkan nilai ilmu. Apatah lagi nilai ilmu Al-Quran. Apatah lagi kita nak kata belajar tu je. Contoh-contoh dalam kita belajar tajwid ke, kita mengajar tajwid ke, kita mengajar apa-apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran. Boleh ke Quran tu boleh menyembuhkan penyakit anak ni? Ada ke? Itu semua takkan berlaku bagi mereka yang mempunyai ilmu dan diberikan rahmat oleh Allah. Mereka tak mungkin berani untuk merendahkan ilmu Al-Quran dan juga apa saja syariat yang ada di dalam Islam. Kita tengok lagi apa Imam Nawawi berikan nasihat kepada kita. Ilmu itu untuk dicari, bukan untuk diambil. Kan beza tu tuan-tuan. Kita boleh ambil bila-bila je ni, klik je link ni, boleh ambil bila-bila je. Tetapi ilmu untuk dicari. Jadi kita boleh ambil ilmu bila-bila, tetapi sesiapa yang berusaha untuk mencari ilmu, dia akan dapat keberkatan yang tinggi.